Rugi 200,000, apa nak buat? Hutang 1 juta, apa nak buat? Banyak tak usahawan, business owner tersakiti yang baru je rugi 200,000. Duit biar koyak, mental jangan koyak. Ni saya tulis. Duit koyak tak apa guys. Koyak duit ni benda biasa. Siapa suruh buat bisnes? Duit koyak ni is okay. Tapi mental jangan koyak. Ini nombor 1. Apa maksud mental jangan koyak? Awak kena tahu apakah aset paling mahal yang tak ada siapa boleh curi kat awak. Apa aset yang awak ada? Kalau awak nak bangkit balik, aset yang paling mahal ni ada 2 je guys. 2 je bagi saya. Kalau nak tambah 1 lagi lah, iman. Nombor 1, keimanan awak. Tapi katalah kita ambil tepi yang tu. And aset yang paling mahal nombor 1 adalah skill. Skill apa yang awak ada yang awak boleh monetizekan balik. Itu nombor 1, skill. Nombor 2 yang paling mahal yang tak ada siapa boleh curi pada awak, dan ini rahsia untuk awak bangkit balik, adalah experience. Experience. So, jangan koyak. Mental. Duit koyak tak apalah. Ni fine lah. Normal lah. Siapa suruh berumah di tepi ombak? Kan dah di lambung ombak bisnes. Tapi mental jangan koyak. Bila awak nak bangkit balik ni, awak kena study sejarah di belakang. Itulah jawapan di depan. Apa yang nak berlaku dekat belakang ni sebenarnya, dia adalah jawapan untuk bergerak ke depan. Sebab setiap satu benda tu mesti ada hikmah. Mesti Allah dah buat tu. Setiap satu zarah yang berlaku kat belakang tu sebenarnya adalah jawapan rezeki awak ke depan. Dan bila awak nak set ke depan punya direction, awak tengok balik. Apa skill yang aku ada yang aku boleh monetizekan? Apa experience yang aku ada unfair advantage berbanding orang lain? Contoh, awak dah kebetulan ada bisnes F&B. Dah 10 tahun buat bisnes F&B. Pengalaman F&B awak tu tak ada siapa boleh curi. Skill awak uruskan lebih 20 orang staff, tak ada siapa boleh curi. So bila awak nak bangkit balik, gunakan skill dan experience awak, cuma mungkin olah dalam mindset yang berbeza. Dan untuk bangkit balik, saya ada satu last suggestion yang saya nak cadangkan kepada awak. Ini akan ubah mindset awak. Jangan fokus grow business. Jangan fokus grow business guys. Ini mindset yang salah bila awak nak bangkit balik. Tapi apa? Fokus grow income personal. Inilah mindset yang akan buat awak bangkit balik. Sebab ramai orang, dia bila dia koyak, dia nak buat bisnes yang seksi tau. Dia macam, aku tak nak lah buat ni, tak seksi lah, tak best lah. Sebab awak nak grow business. Grow business belum tentu grow income personal. Bila awak tengah down, awak fokus satu je, grow income personal. Apa je yang boleh buat duit, brother? Jual nasi lemak tepi jalan, buat je. Yang penting boleh buat duit. Buat Grab, buat je. Yang penting boleh buat duit. Fokus pada A, B, C, D, H. Asal boleh cari